Pernahkah anda rasa seperti hidup ini satu perjuangan yang tidak berkesudahan? Anda bekerja keras, anda cuba berfikiran positif, tetapi realiti di luar seolah-olah tidak pernah berubah. Anda rasa tersekat, seolah-olah anda hanyalah mangsa keadaan, terumbang-ambing oleh takdir yang tidak dapat anda kawal. Anda melihat orang lain berjaya, bahagia, sehat dan anda tertanya-tanya, apa rahsia mereka? Apa yang saya terlepas pandang? Perasaan ini, perasaan tidak berdaya ini adalah pengalaman manusia yang sangat biasa. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa perasaan ini berpunca daripada satu salah faham yang paling besar tentang sifat realiti dan peranan anda di dalamnya? Bagaimana jika kuasa untuk mengubah setiap aspek kehidupan anda bukan berada di luar sana, tetapi sudah sedia ada di dalam diri anda, bergetar di setiap sel, di setiap helai DNA anda? Ini bukan sekadar falsafah motivasi. Ini adalah sempadan di mana sains kuantum bertemu dengan kebijaksanaan purba. Kita akan meneroka bagaimana biologi manusia, khususnya DNA anda, bukan sekadar pelan tindakan genetik, tetapi sebuah pemancar dinamik yang menterjemahkan keadaan dalaman anda menjadi frekuensi getaran yang secara aktif membentuk realiti luaran anda. Anda bukan mangsa, anda adalah arkitek. Alam semesta tidak berlaku kepada anda, ia bertindak balas daripada anda. Mari kita mulakan perjalanan untuk memahami dan mengambil alih proses penciptaan ini dengan menguasai dunia dalaman anda. Kunci untuk memahami bagaimana anda mencipta realiti terletak pada sesuatu yang sangat dekat dengan anda, iaitu DNA anda sendiri. Selama ini, kita diajar untuk melihat DNA sebagai kod biologi yang statik, satu set arahan yang menentukan warna mata kita, ketinggian kita dan kecenderungan kita terhadap penyakit tertentu. Tetapi sains terkini, terutamanya dalam bidang biofizik kuantum, mendedahkan gambaran yang jauh lebih menakjubkan. DNA anda bukan sekadar kod, ia adalah antena hidup yang sentiasa menerima dan menyiarkan maklumat. Fikirkan ia sebagai stesen radiobiologi yang paling canggih di alam semesta. Antena ini berkomunikasi menggunakan bahasa cahaya. Ya, cahaya. Saintis memanggilnya biofoton, zarah-zarah cahaya halus yang dipancarkan oleh semua organisme hidup. DNA anda sentiasa memancarkan cahaya ini dan corak serta kekerapan cahaya ini secara langsung mencerminkan keadaan emosi anda. Apabila anda berada dalam keadaan tenang, cinta atau rasa syukur, DNA anda akan memancar biofoton dalam corak yang sangat teratur dan koheren, seperti simfoni cahaya yang harmoni. Sebaliknya, apabila anda mengalami tekanan, ketakutan atau kemarahan, pancaran biofoton menjadi tidak menentu, huru-hara dan tidak koheren. Ini bukan metafora. Ini adalah proses fizikal yang boleh diukur. Setiap emosi yang anda rasakan adalah satu set arahan bertenaga yang mengubah biologi anda pada tahap molekul dan menyiarkan isyarat yang jelas ke dalam medan kuantum. Perasaan gembira dan cinta mencipta resonans harmonik, menyebabkan molekul anda bergetar dengan cara yang menyokong kehidupan dan kesihatan. Perasaan takut dan stres pula menyebabkan pengecutan pada tahap selular, menyekat aliran tenaga dan maklumat. Jadi, keadaan dalaman anda, emosi anda secara literal sedang dipancarkan setiap saat sebagai tanda tangan frekuensi yang unik ke seluruh alam semesta. Sekarang, mari kita lihat cabaran terbesar yang menghalang kita daripada menggunakan kuasa ini secara sedar. Masalahnya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, iaitu minda separa sedar. Saintis neuroscience memberitahu kita bahawa sekitar 95% daripada pemikiran, tindakan dan emosi harian kita dikawal oleh minda separa sedar. Ini adalah gudang bagi semua program, kepercayaan dan kenangan emosi yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup kita.
Kebanyakannya sebelum kita berumur 7 tahun. Di sinilah letaknya identiti kita. Kita sering berkata, saya seorang yang pemalu, saya tidak pandai matematik, atau saya selalu gagal dalam perhubungan. Kita fikir ini adalah siapa diri kita yang sebenar. Padahal ini hanyalah program yang sedang berjalan seperti perisian dalam komputer. Program-program ini mencipta keadaan emosi yang biasa. Badan kita melalui proses biokimia boleh menjadi ketagih kepada emosi-emosi ini, sama ada ia emosi positif atau negatif. Jika anda telah menghabiskan sebahagian besar hidup anda berasa cemas, badan anda secara literal menjadi ketagih kepada bahan kimia kecemasan. Minda separa sedar anda, yang tugasnya adalah untuk mengekalkan keadaan yang biasa, akan mencipta pemikiran yang membimbangkan untuk menghasilkan perasaan cemas itu, supaya badan dapat menerima dos kimianya. Inilah sebabnya mengapa perubahan begitu sukar. Anda mungkin secara sedar mahu menjadi yakin dan berjaya, tetapi 95% daripada diri anda yang dikendalikan oleh minda separa sedar masih menjalankan program lama yang mengatakan anda tidak cukup baik. Anda terperangkap dalam gelung maklum balas antara pemikiran dan perasaan yang sentiasa mengesahkan semula identiti lama dan menyiarkan frekuensi yang sama berulang kali. Jadi, bagaimana kita boleh memecahkan kitaran ini dan mula menyiarkan isyarat yang baru? Jawapannya terletak pada pemahaman tentang sifat alam semesta itu sendiri. Fizik kuantum mendedahkan bahawa pada tahap paling asas, alam semesta bukanlah jirim pepejal, tetapi satu medan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga, penuh dengan potensi yang tidak berkesudahan. Medan kuantum ini adalah seperti cermin gergasi yang neutral. Ia tidak menilai, tidak menghukum dan tidak memilih kasih. Ia hanya memantulkan kembali apa sahaja frekuensi yang diterimanya. Ia berfungsi berdasarkan prinsip resonans. Jika anda menyiarkan frekuensi kekurangan dan ketakutan, medan kuantum akan menyusun tenaga, jirim, peristiwa dan keadaan untuk sepadan dengan getaran itu, lalu memberikan anda lebih banyak sebab untuk merasa kekurangan dan ketakutan. Jika anda menyiarkan frekuensi kelimpahan dan cinta, medan itu akan bertindak balas dengan cara yang sama, membawakan kepada anda pengalaman yang sepadan dengan getaran tersebut. Di sinilah letaknya kesan pemerhati yang terkenal dalam eksperimen Dewey Shelah. Eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah subatom wujud sebagai gelombang kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal dalam satu realiti yang khusus. Siapakah pemerhati itu? Anda. Kesedaran anda yang dicharge dengan tenaga emosi anda adalah kuasa yang meruntuhkan potensi tak terhingga menjadi pengalaman sebenar. Langkah praktikal pertama untuk mengubah realiti anda adalah dengan mengubah apa yang anda perhatikan dan bagaimana anda memerhatikannya. Mulai hari ini, amalkan ini. Jadilah pemerhati senyap bagi fikiran dan emosi anda. Apabila perasaan cemas muncul, jangan melawannya, jangan menindasnya dan jangan berkata, saya cemas. Sebaliknya, katakan, saya perhatikan ada perasaan cemas di sini. Dengan melakukan ini, anda mencipta jurang antara anda, si pemerhati yang sedar dan program emosi itu. Dalam jurang itulah letaknya kebebasan anda untuk memilih frekuensi yang berbeza. Sekarang mari kita mendalami konsep yang paling penting dalam proses ini, iaitu perbezaan antara koheren dan tidak koheren. Koheren adalah keadaan di mana hati, minda dan badan anda berada dalam penjajaran yang sempurna. Fikiran anda selari dengan perasaan anda dan perasaan anda selari dengan tindakan anda. Apabila ini berlaku, isyarat yang anda pancarkan melalui DNA anda menjadi sangat kuat, jelas dan teratur, seperti pancaran laser. Isyarat ini mempunyai amplitude yang tinggi dan mesej yang jelas,
memberitahu medan kuantum dengan tepat apa yang anda mahu cipta. Keadaan koheren ini biasanya dikaitkan dengan emosi yang tinggi seperti rasa syukur, cinta, kegembiraan dan kedamaian. Ia adalah keadaan di mana tiada konflik dalaman, tiada keraguan dan tiada percanggahan. Anda berada dalam aliran. Sebaliknya, keadaan tidak koheren adalah keadaan konflik dalaman. Anda mahukan kesihatan tetapi sentiasa berfikir tentang penyakit. Anda mahukan kekayaan tetapi merasa tidak layak menerimanya. Anda mahukan cinta tetapi membawa luka dan ketakutan dari masa lalu. Pecanggahan antara fikiran dan perasaan ini mencipta isyarat yang bercelaru, lemah dan tidak menentu seperti bunyi statik di radio. Medan kuantum menerima mesej yang bercampur aduk dan tidak jelas, dan oleh itu ia memantulkan kembali realiti yang huru-hara dan tidak menentu. Di sinilah peranan epigenetik menjadi sangat relevan. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan pengalaman kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan tanpa mengubah kod DNA itu sendiri. Emosi anda adalah sebahagian daripada persekitaran dalaman anda. Perasaan cinta dan penghargaan boleh menghidupkan gen untuk kesihatan dan umur panjang. Sebaliknya, hormon stres yang berterusan boleh menghidupkan gen yang berkaitan dengan penyakit. Ini adalah bukti saintifik bahawa keadaan dalaman anda secara langsung memberi arahan kepada biologi anda. Kebijaksanaan purba telah lama memahami perkara ini. Falsafah Vedanta bercakap tentang maya, ilusi pemisahan antara diri dan alam semesta. Para mistik di seluruh dunia sentiasa mengajar bahawa kita semua adalah satu, bahawa dunia dalaman dan dunia luaran adalah cerminan antara satu sama lain. Sains kuantum kini hanya memberikan bahasa moden untuk kebenaran abadi ini. Matlamat anda bukanlah untuk memaksa realiti luaran berubah, tetapi untuk mencapai dan mengekalkan keadaan koheren dalaman. Apabila anda berjaya melakukannya, realiti luaran tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk sepadan dengan getaran baru anda. Jadi, bagaimana kita boleh mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan seharian yang sibuk? Kuncinya adalah dengan mewujudkan tabiat-tabiat kecil yang konsisten untuk memupuk koheren. Mulakan hari anda dengan niat. Sebelum anda mencapai telefon bimbit anda dan membiarkan dunia luar memprogram minda anda, ambil masa 5 hingga 10 minit untuk berhubung dengan diri anda sendiri. Duduk diam, letakkan tangan di dada anda dan tanya soalan ini. Apakah frekuensi yang ingin saya siarkan hari ini? Adakah ia frekuensi kegembiraan, keamanan atau keyakinan? Rasakan emosi itu di dalam badan anda sekarang. Seolah-olah ia sudah pun menjadi kenyataan. Ini menetapkan nada energetik untuk sepanjang hari anda. Kemudian, sepanjang hari, jadikan ia satu amalan untuk memeriksa keadaan dalaman anda. Tetapkan penggera pada telefon anda setiap beberapa jam sebagai peringatan. Apabila penggera berbunyi, berhenti sejenak dan tanya, apa yang saya rasa sekarang? Jika anda mendapati diri anda berada dalam keadaan negatif, jangan hukum diri anda. Itu hanya akan menambah lebih banyak tenaga negatif. Sebaliknya, amalkan kesedaran tanpa penghakiman. Akui perasaan itu, saya perhatikan ada rasa kecewa di sini. Tarik nafas dalam-dalam dan biarkan ia berlalu tanpa melekat padanya. Satu teknik yang sangat berkesan untuk mencipta koheren dengan cepat adalah dengan memfokus pada jantung anda. Letakkan tangan anda pada jantung anda, perlahankan pernafasan anda, dan secara sedar bangkitkan perasaan yang tinggi seperti rasa syukur atau penghargaan. Fikirkan tentang seseorang yang anda sayangi, haiwan peliharaan anda, atau keindahan matahari terbenam. Tahan perasaan itu selama beberapa minit. Amalan ini terbukti secara saintifik dapat menyelaraskan irama,
jantung dan gelombang otak, mewujudkan keadaan koheren biologi yang kuat. Saya mahu anda mencuba ini sekarang juga. Hentikan video ini seketika jika perlu. Pejamkan mata anda, letakkan tangan di dada anda dan fikirkan satu perkara, walau sekecil mana pun yang anda benar-benar syukuri. Rasakan perasaan itu berkembang di dada anda. Ini adalah latihan. Ini adalah cara anda mula mengawal frekuensi anda secara sedar. Apabila anda mula mengamalkan ini secara konsisten, bersedialah untuk menghadapi cabaran. Diri lama anda, identiti yang telah terbiasa dengan corak emosi dan pemikiran tertentu, akan memberontak. Minda anda akan mula membisikkan keraguan, firasat ini tidak masuk akal. Siapa kamu untuk fikir kamu boleh berubah? Lihat, tiada apa yang berlaku. Badan anda yang ketagih kepada kimia lama akan menghantar isyarat ketidakselesaan, cuba menarik anda kembali ke keadaan yang biasa. Ini adalah perkara yang normal dan dijangkakan. Ia adalah tanda bahawa anda sebenarnya sedang berubah. Fikirkan ia seperti gejala penarikan diri daripada ketagihan emosi. Tugas anda bukanlah untuk menghilangkan keraguan atau ketidakselesaan ini, tetapi untuk terus memilih keadaan baru anda walaupun ia wujud. Neuroscience menunjukkan bahawa untuk mencipta laluan saraf baru di dalam otak, pengulangan adalah kuncinya. Setiap kali anda menyedari pemikiran negatif dan memilih untuk tidak mempercayainya, setiap kali anda secara sedar mengubah keadaan emosi anda daripada takut kepada syukur, anda sedang melemahkan sambungan saraf lama dan mengukuhkan yang baru. Anda secara literal sedang memasang semula wayar otak anda. Inilah sebabnya mengapa konsistensi adalah lebih penting daripada intensiti. Meditasi selama 10 minit setiap hari adalah jauh lebih berkuasa daripada meditasi selama 2 jam sekali sebulan. Keraguan hanyalah satu pemikiran. Ia adalah sebahagian daripada program lama yang cuba mengekalkan kawalannya. Perlakukan ia seperti awan yang lalu di langit. Anda perhatikannya, tetapi anda tidak perlu menaikinya. Kekal berlabuh dalam kesedaran anda, pemerhati yang senyap. Matlamat utama bukanlah untuk menjadi positif atau gembira 100% masa. Itu tidak realistik dan akan membawa kepada kekecewaan. Matlamatnya adalah untuk menjadi lebih cepat dalam kembali ke pusat anda, ke keadaan koheren anda, selepas anda terkeluar daripada landasan. Keupayaan anda untuk pulih dengan cepat, itulah tanda sebenar penguasaan diri. Anda tidak lagi memaksa hasil di dunia luar. Sebaliknya, anda menumpukan seluruh tenaga anda untuk menguruskan keadaan dalaman anda, dengan penuh kepercayaan bahawa apabila frekuensi anda betul, alam semesta akan menyusun semula dirinya secara semula. Jadi untuk memantulkan keharmonian itu. Kesimpulannya, mesej paling penting yang ingin saya sampaikan hari ini ialah ini. Anda bukanlah pemerhati pasif dalam sebuah alam semesta yang rawak. Anda adalah pencipta sedar dalam sebuah medan kuantum yang responsif. Kuasa anda tidak terletak pada usaha keras atau perjuangan di dunia luar. Kuasa sebenar anda terletak pada keupayaan anda untuk menguruskan dunia dalaman anda. DNA anda adalah antena, emosi anda adalah siaran dan medan kuantum adalah cermin. Realiti yang anda alami pada setiap saat adalah pantulan langsung daripada tahap koheren atau tidak koheren dalaman anda. Berhentilah mencari jawapan atau penyelamat di luar diri anda. Semua kuasa yang anda perlukan untuk mencipta kehidupan yang paling menakjubkan telah pun berada di dalam diri anda. Ia sentiasa ada di situ menunggu untuk diaktifkan melalui kesedaran, niat dan pilihan sedar anda. Anda adalah tenaga, frekuensi dan getaran sebelum anda menjadi jasad. Anda adalah kesedaran yang mengalami dirinya dalam bentuk manusia. Ingatlah siapa diri anda yang sebenar. Anda bukan program anda.
Anda bukan emosi anda. Anda adalah kuasa sedar yang memerhatikan semua itu, dan dalam pemerhatian itu anda mempunyai kebebasan untuk memilih semula. Mulai hari ini, ambil tanggungjawab penuh ke atas getaran anda. Kerana dengan berbuat demikian, anda mengambil alih penciptaan realiti anda. Jika mesej ini bergema di hati anda, kongsikan ia dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Langgan saluran ini supaya kita boleh teruskan perjalanan ini bersama-sama, saling menyokong dalam mengingati kebenaran tentang siapa diri kita. Dan yang paling penting, tinggalkan komen di bawah dan bagi tahu saya, apakah satu perubahan kecil yang akan anda lakukan hari ini untuk meningkatkan koheren dalaman anda? Perjalanan 1000 batu bermula dengan satu langkah. Ambil langkah itu sekarang.